Hisham Jalil, Dr. Azman, bila nak insaf ni? Bila? Asyik spin cerita, asyik putar cerita, asyik hasut rakyat. Glamping with pride itu dah dibatalkan. Saya ulang, dah dibatalkan. Tak payah Hisham Jalil nak cerita panjang, tak payah Dr. Azman nak pusing cerita, sebab kita dah cukup undang-undang, kita dah cukup penguatkuasaan. Dengar betul-betul ni. Kita dah ada Akta Kesalahan Jenayah Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1997, Seksyen 25, serta Kanun Keseksaan, Seksyen 377A, Seksyen 377B, Seksyen 377C dan Seksyen 377D. So, kalau Hisham Jalil tak spin, kalau Dr. Azman tak pusing cerita, tetap glamping with pride akan dibatalkan sebab menyalahi undang-undang yang ada. Tak faham ke? Benda ni mudah je kot. Tapi kalau hati tu dah hitam, hati tu dah kotor, hati tu dah rosak, maka benda yang mudah pun dispin. Perkataan kecil pun diputar belitkan. Bukan maksud kecil tentang kesalahan. Tak. Maksudnya adalah kita dah cukupkan ke undang-undang. Kita dah cukup penguatkuasaan. Jadi tak payah nak kecoh-kecoh sebab yang akan bertindak adalah penguatkuasa. Yang akan ambil tindakan adalah kerajaan. Kita dah ada undang-undang. Itu maksudnya. Sebab orang macam Hisham Jalil ni, orang macam Dr. Azman ni, sengaja nak memperbesar-besarkan cerita kerana mereka nak menunggang isu. Mereka nak ambil political mileage. Baca kenyataan YB Menteri Agama ni, Dr. Zulkifli Hasan, yang jelas menentang aktiviti-aktiviti berkaitan tentang LGBT. Nampak? Sebab itu, bacalah. Baca. Jangan ikut akal yang sengit. Jangan ikut hati yang kotor. Jangan ikut bisikan iblis. Sebab tu buat kenyataan hentam Menteri Agama. Padahal yang spin cerita itu mereka. Yang mengelirukan rakyat itu mereka. Yang nak merosakkan keharmonian itu mereka. Siapa mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?